food security di Malaysia, terkesan tak cara generalnya harga dia, sebab kita ada beberapa jenis barang yang kita import, so still ada tak kesannya daripada konflik geopolitik? Okey, berapa jumlah yang kita import makanan untuk tahun 2024? Tak silap saya 93 bilion jumlah yang kita import pada tahun 2024. Saya ingat masa tahun 2021 dia lebih kurang dalam 60 ke 70. Dia dah meningkat sekarang dah 93 bilion. Jadi kebergantungan kita kepada makanan yang diimport dari luar adalah tinggi. Ini memberikan beberapa kesan lah. Kita panggil import inflation. Import inflation ni bila kita, negara yang supply pada barang pada kita, dia mengalami inflasi. Jadi dia akan menaikkan harga barang. Jadi kita import masuk barang tu, harga pun naik lah. Bila naik kat sini, dia bawa sekali dengan harga yang lebih tinggi. Ini saya akan panggil import inflation. Contoh, kita import bawang daripada Indonesia. Kita import daging 80% daripada India. Jadi perkara ni berlaku, ya. Dan apabila berlakunya krisis geopolitik seperti ini yang menaikkan harga kos pengangkutan dan logistik, sesungguhnya Naufal memang dia akan memberikan kesan yang besar. Dan kita perlu melihat dan merasionalisasikan kita punya keselamatan makanan ataupun food security. Walaupun Naufal cakap tadi ayam dengan telur kita mencukupi, tapi kita ada satu masalah di situ. Apa dia masalah ayam dan telur ni? Makanan ayam. Pun kita import juga. Makanan ayam, iaitu maize, jagung tu, kita import daripada luar. Jadi apabila harga maize tu naiklah harga ayam. Naik harga ayam, naiklah harga telur juga.